PPDK Al-Mawaddah ini terletak di Kem Markas Medan Tentera Darat, Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur dan mula beroperasi pada 1 Julai 2005. PPDK ini mempunyai pelatih seramai 34 orang yang terdiri daripada 27 orang pelatih lelaki dan 7 orang pelatih perempuan. 6 orang petugas perempuan juga diamanahkan untuk mengawal selia PPDK ini. Terdapat 2 matlamat yang jelas di PPDK ini. Yang pertama, memberikan perkhidmatan intervensi awal dan pemulihan untuk kanak-kanak berkeperluan khas yang berumur 4 tahun sehingga 6 tahun bagi membantu mereka bersedia untuk memasuki program pendidikan khas integrasi PPKI. Dan yang kedua, menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa atau penjaga melalui penglibatan aktif dalam program PPDK, sesi pemulihan dan sokongan berterusan. Ini bagi memastikan kesinambungan intervensi dan pemulihan di rumah. Secara keseluruhannya, lawatan ke PPDK Al-Mawaddah ini benar-benar memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pusat ini diurus dan bagaimana latihan individu ini dilaksanakan kepada pelatih dengan pelbagai keperluan di sana. Apa yang boleh dilihat, pengurusan yang tersusun ditambah dengan komitmen staf yang tinggi menjadikan setiap aktiviti intervensi berjalan dengan baik dan lebih bermakna. Pusat ini bukan sekadar tempat untuk menjalankan latihan tetapi memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan pelatih bukan sahaja dari segi fizikal, malah turut melibatkan aspek kognitif dan juga sosial mereka. Oleh itu, setiap usaha yang dilakukan memberikan kesan yang positif kepada perkembangan dan keyakinan diri pelatih. Walaupun masih terdapat beberapa kekalahan seperti tempoh latihan yang terhad dan keperluan kepada sumber yang lebih mencukupi, usaha berterusan yang ditunjukkan oleh pihak pusat tetap memberikan impak yang besar terhadap peningkatan kualiti hidup pelatih. Berikut merupakan misi PPDK. Yang pertama ialah memberikan perkhidmatan intervensi awal dan pemulihan yang berkualiti dan berkesan kepada kanak-kanak berkeperluan khas yang berumur 4 tahun sehingga 6 tahun. Yang kedua pula, membimbing dan memperkasa ibu bapa penjaga melalui sokongan serta libat turut aktif dalam proses intervensi dan pemulihan. Yang ketiga, membentuk persekitaran pembelajaran yang mesra, selamat dan kondusif bagi menyokong perkembangan kanak-kanak. Yang terakhir sekali, menyediakan persediaan menyeluruh kepada pelatih yang memasuki program pendidikan khas integrasi PPKI dengan keyakinan dan kemahiran asas yang mencukupi. Merah. Hari ini nak apa? Ni ada perasaan. Merah rasa apa hari ni? Ini. Apa? Kenapa? Penat. Mana? Penat. Okey, Humairah ambil, Humairah letak atas tu. Tak sini. Ya. Tak sini. Put it here. Ya. Which one? Oh, ya. Kenapa merah sedih? Merah sedih. Merah sedih. Itu. Merah nak apa? Merah nak apa? Merah nak apa? Makan itu. Merah. Humairah nak buah? You want that? Jus? Yeah. Okay. Okay, good. You want eat fruit? Yeah. Oh. Okay. And then no, not yet. Do you want to go to the toilet, sleep, or wash your hand? Merah? Oh, merah. Humairah sit. Merah. Which one do you want? This one, go to toilet. No. Wash your hand. You want to wash your hand? Which one? This one? You want to sleep? No. Go to toilet. Put it.
Pick camera. Pick. You want this one? Wash your hand. Put it here. Okay, good. Yang sama. Okay. Okay, thank you. Okay, ni atas kotak tu. Lepas tu ni bagi deposit apa yang dia nak makan atau minum. Lepas tu apa yang dia mahukan seperti macam ni mau beli panas, mau rehat, cuci tangan, tukar baju dengan bukan ubat kalau perlu lah. Lepas tu kalau bagian ni dia sama ada mau minum susu, minuman manis atau bergas, dia mau makan roti, mau makan nasi dengan minum air kosong. Tu yang emosi pula dia ada sedih, dia ada takut, ada penat, ada gembira dengan marah. Tapi saya nak yang saya lupa letak tu ayat dia macam gembira ke apa. Okey, kalau okey tak ada perkataan tak ada masalah sebab tapi pastikan visual tu jelas. Contoh kalau minum air tu kalau tadi nampak macam tong besar tu kan sebab diorang lebih kepada visual, takut nanti dia salah faham pula. Okey, kalau yang masa ubat tu mungkin boleh nampak macam gambar ubat, compare tu gambar masukkan dengan air macam kan. Okay, kalau macam ni simple tapi okey, cuma improve yang gambar tu lah bagi dia jelas. Bagi jelas. Betul. Sebab budak ni benda ni memang kena simple. Kadang-kadang macam kita sangkut kat tepi ni, kalau bila masa dia perlukan guna benda ni, dia boleh terus ambil. Okey.
Sebab kat sini kita ada kumpulan ayat lah. Macam target saya ni untuk budak yang dah boleh buat ayat sikit. So macam contoh, kalau budak ni dia nak sesuatu, dia akan tampal lah saya mahu, dan dia akan pilih ni adalah ikut keperluan dia. Macam ni bahagian makanan, boleh diorang campur-campur sikit. Ni ada juga barang macam alat tulis ke, diorang macam pembuatan dengan lagu ke. Kat sini pula dia punya perasaan, so ada marah, gembira dan sebagainya. So macam contoh dia nak sesuatu, so dia akan pilih lah. Macam contoh dia nak dengar lagu, so that bila dia buat, kita tampal je sebab dia ada vocal kat sini, kita tampal dekat sini. So bila dia nak sesuatu tu, dia just tunjuk je dekat cikgu yang ataupun petugas yang dia nak bagi tahu tu. So itu sahaja. Kalau yang ni kita juga bahagikan ni ikut dia punya lah. Macam dekat sini ada bahagian makanan, ni ada bahagian macam barang-barang, macam diorang nak ibu ke ayah ke pun ada dekat sini juga. Ada dekat sini bahagian perasaan, ada tidak, sedih, gembira dengan juga minta tolong kat sini. So itu sahaja untuk ini. Dan so bila diorang dah boleh dah set guna, diorang just tutup sahaja dan tekan ni. So tali ni pula saya letakkan supaya diorang ni dia portable lah, dia boleh bawa ke mana-mana saja. So dia tak semestinya guna dalam kelas sahaja. Untuk komen untuk kalau dipakai untuk budak-budak PDK lah, macam apa yang terjadi lah, oh ya. So yang itu je lah. Kalau ni macam lebih kemaskan supaya tak rosak lah. Okay, kalau yang untuk yang ni okay. Sebab dia simple je. Lepas tu dia nak, dia boleh pilih. Lepas tu dia boleh pilih gambar lah. Cuma mungkin boleh buat, kalau saya suka tu mungkin tanda right macam tu bagi dia nampak. Kalau yang tidak ni ada yang tak boleh baca, so mungkin boleh buat cross pangkal. So macam tu je lah. Yang lain okey. Terima kasih. Hari Rizky nak makan apa? Makan ayam. Okay, ambil ni. Okay, jom Nisa, kita main-mainan lain pula. Tanpa sini. Duduk balik dekat Baik, terbaik Rizky. Terbaik Rizky. Okey, hari ni Rizky nak buat apa? Tidur. Tidur? Rizky ngantuk ah? Ke Rizky nak makan ke apa? Tidur. Tidur, okey. Tambah. Bisa nak main tak? Ya. Yeay, good boy Rizky. Okey. Hari ni Rizky rasa apa? Why Rizky? Why Rizky? Hari ni Rizky rasa apa? Yes. Gembira. Terbaik Rizky. Ya, boleh nak cik sayang. Okey. Mana lagi? Antara ni mana lagi? Rizky nak balik rumah. Okey, ambil sini. Yeay. Pandai Rizky. Okay. Rizky dah makan belum? Ya atau tidak? Rizky dah makan belum? Ya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya. Okay. Tangan ni. Tangan tunjuk ke cikgu. Ya. Ayo, betul. Yeay. Tanya. Mana Rizky? Okay. Okay Rizky. Rizky nak bikin apa? Cuba bagi Rizky bikin. Monster, what's wrong? Okay, Roy. Ada buah. Lepas tu ada air kosong. Nisa nak buah. Nak buah. Okey, bagus. Bagus. Lepas tu Nisa ada rasa apa-apa tak hari? Sedih ke? Tak, sedih. Oh, besar ni mesti Rizky buat. Dia terkejut. Terkejut. Lepas tu marah dengan tenang. Nisa rasa apa ni? Yeay, cantik. Pandai Rizky. Terima kasih Rizky. Okay, ni cikgu nak bagi hadiah kat Rizky. Rizky nak kucing mana? What you want? Choose this one. Marah? What you want? Meow meow. Where meow meow you want? You want this one? Dah. You want this one? Okay, ni sini cikgu tanda. Okey. Okey, bagus. Sampai. Cikgu sampai kat sini. Thank you, Nisa. Tahniah Rizky.
Assalamualaikum Puan. Saya nak menerangkan tentang produk AAC saya, itu buku komunikasi saya. Saya menggunakan elemen-elemen yang sangat simple dan juga basic untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya seperti makanan, mi, untuk karbohidrat ikan, untuk daging, protein, untuk buah dan juga sayur. Tentu juga kita akan lihat ada beberapa aktiviti yang sering dilakukan dalam aktiviti seharian, seperti contohnya main, tidur, makan, belajar dan juga minum. Bagi ini merupakan antara emosi-emosi yang sering diluahkan oleh murid-murid untuk seharian, seperti gembira, sedih, takut, marah dan punca. Ini merupakan antara tempat-tempat yang akan sentiasa pergi ataupun pergi dalam menggunakan dalam kehidupan asas contoh klinik, kalau sakit, sekolah untuk belajar, tandas untuk melepaskan hajat, kantin untuk makan, rumah untuk balik untuk tidur dan sebagainya. Ini juga merupakan antara budak ini merupakan untuk respon yang pantas lah. Contohnya, awak sudah makan? Ya, saya sudah makan. Dan ini juga merupakan sepatah fikir untuk merangsang lah orang untuk habis dia seperti nikah, bidang. Jadi murid dapat sekiranya tidak ada apa-apa item yang dalam ini akan melukis tersebut di sini, ataupun mungkin mereka juga boleh menulis lah, ataupun selain itu juga boleh menggambarkan. Ini saja Komen saya untuk yang ini okey, sebab ni ada perkataan dan gambar, so jelas lah ini tulisan kecil mungkin boleh besarkan lagi ataupun boleh buat gambar, sebab untuk kanak-kanak yang non-verbal ni dia lebih dari Visual. betul visual. Okay, so yang ni betul lah, perlukan gambar sebab kadang diorang tak baca pun, sebab tak semua yang pada Betul. baca, so dia gambar lah. Okey. Yang ni baguslah, sebabnya memang Respect. untuk respon, sebab dia dengan tidak tu lagi jelas untuk diorang nampak. Okey. Kalau yang ni boleh, cuma mungkin yang ni mungkin dia takut dia cabut-cabut lah. Ya, betul. Betul. Mungkin pada masa nanti saya akan cuba lebih buat lah. Okey. Kalau macam kalau tak ada benda ni, kita boleh gunakan tangan kita lah. Kalau macam dia, yang dia tidak. So macam cuma kalau macam ni dia ada gambar, sebab warna hijau dengan merah ni bukan saja-saja Untuk mendengar mana betul atau salah. betul. So apa-apa action yang betul lebih senang untuk guna hijau, bagi diorang lebih mudah faham. Kalau tidak tu merah. Okey. Terima kasih. Secara keseluruhannya, lawatan ke PDKA Mawadah ini benar-benar memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pusat ini diurus dan bagaimana latihan individu ini dilaksanakan kepada pelatih dengan pelbagai keperluan di sana. Apa yang boleh dilihat, pengurusan yang tersusun ditambah dengan komitmen staf yang tinggi menjadikan setiap aktiviti intervensi berjalan dengan baik dan lebih bermakna. Pusat ini bukan sekadar tempat untuk menjalankan latihan, tetapi memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan pelatih bukan sahaja dari segi fizikal, malah turut melibatkan aspek kognitif dan juga sosial mereka. Oleh itu, setiap usaha yang dilakukan memberikan kesan yang positif kepada perkembangan dan keyakinan diri pelatih. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan seperti tempoh latihan yang terhad dan keperluan kepada sumber yang lebih mencukupi, usaha berterusan yang ditunjukkan oleh pihak pusat tetap memberikan impak yang besar terhadap peningkatan kualiti hidup pelatih.